Menarik. Baiklah. Untuk memulakan, buatkan saya telur. Mudah. Oh, lihat. Saya boleh membesarkan objek. Baiklah. Saya boleh memasak telur goreng. Selain itu, saya tahu bagaimana membuatnya lebih cantik dan menyelerakan. Yau. Untuk membuat ini, saya akan gunakan acuan khas. Telur saya akan berbentuk wajah arnab. Saya rasa saya akan menguji kaca pembesar saya pada telur. Lihat! Tunggu, adakah ia mengecil? Pelik. Nampaknya saya tersilap tekan butang. Mari kita cuba lagi. Hah! Ia berfungsi. Ya. Adakah awak pasti boleh makan ini? Sudah tentu. Ini adalah satu kejayaan saintifik sebenar. Perempuan, jangan mengganggu. Saya akan buat telur goreng besar daripada telur besar ini. Mari kita mulakan. Betapa menariknya. Saya tak pernah lihat yang sebesar ini. Baiklah, saya akan beralih kepada karya masakan saya. Untuk bermula, telur perlu dipecahkan ke dalam acuan khas. Kemudian mari kita hantar ke air mendidih. Seterusnya, alpukat. Ia perlu dipotong dan dijadikan puri. Ini adalah guacamole. Ia perlu disapu pada roti bakar. Oh, lihat cantiknya. Beberapa lobak merah di atas dan sarapan sedia. Telur gergasi pertama di dunia. Oh, lihat betapa hebatnya. Dan sedikit sos tomato. Tetapi saya punya yang paling manis. Lihat. Ia kelihatan seperti arnab. Menarik. Wow, telur dadar dalam bentuk arnab. Bukan sahaja cantik, tetapi juga sangat sedap. Jane, kamu hebat dan... Apa yang Emma sediakan untuk saya? Sandwich dia kelihatan sangat pelik. Sedikit penuh dengan kacang hijau. Oh, itu avocado. Saya bercik. Profesor John, satu-satunya harapan adalah pada Anda. Terlalu mudah, saya rasa. Tetapi saya telah membuat penemuan saintifik. Jane, tahniah. Nampaknya Leo telah menyediakan sesuatu untuk kita. Betul, kali ini sediakan salad untuk saya. Senang, ia akan siap. Salad? Mudah. Sudah tentu. Lebih baik untuk memasak salad dengan sayur-sayuran segar. Kenapa saya tidak tanam sekarang? Untuk ini, saya akan gunakan ladang eksperimen saya. Yang penting, biji benih perlu disiram dengan teliti. Profesor John, saya rasa Anda melakukannya dengan salah. Oh, betul. Saya perlu segera mengelap banjir ini. Tak mau salad saya dipenuhi air kotor. Oh, saya dah lakukannya. Lihat! Saya ada salad di sini. Masa untuk potong. Seterusnya, sebatang roti akan digunakan. Saya perlukan sedikit roti dan beberapa kacang. Dan sebiji figura dinosaur untuk menghias salad saya. Lihat, ia kelihatan sangat menarik. Seperti satu pemasangan. Baiklah. Sekarang, beralih kepada salad saya. Mari ambil timun dan sedikit lada. Sedikit bawang dan letakkan semuanya di atas pinggan. Saya akan membuat salad dalam bentuk anjing comel. Lihat betapa hebatnya. Sangat keren. Anda langsung tidak memikirkan sos. Krim masam. Ini sempurna untuk salad saya. Seterusnya, roti hitam. Ia akan mewakili tanah. Sekarang saya akan membuat bunga yang cantik daripada sayur-sayuran. Beberapa lobak dan sayur-sayuran lain. Lihat betapa hebatnya hasilnya. Apa? Ups! Tada! Mari mulakan dengan Anda, Profesor. Dinosaur ini sedap rasanya. Ia diperbuat daripada coklat. Hebat! Mari cuba yang lain. Kacang! Tiada siapa suka. Ia menjijikkan. Apa? Oh, kamu tak faham apa-apa. Jane, anjing kamu sangat comel. Dan salad itu tidak buruk. Saya sudah cuba. Sekarang tiba masanya untuk karya masakan dari Emma. Dia buat salad seluruh kebun sayur. Mari kita lihat.
Roti hitam tidak kelihatan seperti tanah. Jadi, tidak Jane menang. Sebagai kanak-kanak saya suka dikasih. Tapi masak untuk cuci mulut dengan sedikit kopi. Yang agak faisal bas. Baiklah, saya ada idea. Untuk membuat kopi, saya akan gunakan mesin yang saya pasang dengan cepat. Ya, untuk mencipta campuran berbeza. Hai, jangan sentuh dengan tangan Anda. Penting untuk sepersis mungkin. Saya akan tuang biji kopi. Seterusnya, kita perlukan api. Dan kopi akan siap tidak lama lagi. Ya! Suhu semakin meningkat. Saya sudah buat semuanya dengan betul. Hei, lihat, kopi sudah mengalir. Saya akan perkenalkan Leo kepada kopi saintifik tidak lama lagi. Pertama sekali, kopi haruslah sedap. Mari gunakan beberapa kelapa. Lebih tepat lagi, sedikit susu kelapa dan beberapa kepingan kelapa. Saya akan masukkan mereka dalam pengisar. Dan susu kelapa asli sudah siap. Sekarang, sedikit coklat putih akan digunakan. Ia perlu dimasukkan ke dalam susu dan dicairkan di sana. Hebat! Saya juga telah memarut sedikit coklat dan mari tuangkannya ke dalam gelas. Kita boleh taburkan sedikit lagi coklat di atas dan sedikit beri. Itu akan menjadi menakjubkan. Tetapi ini bukan kopi. Kopi sepatutnya gelap. Oh, adik kita menahu ditambah coklat di sini. Kenapa tidak tuangkan susu panas ke atas bola coklat? Ya, lebih seperti kopi. Sempurna. Masa untuk memilih pemenang. Tada. Apa yang Profesor lakukan kali ini? Baiklah! Sangat pahit. Ya, saya tidak suka. Nampaknya memasak bukanlah bidang saya. Dan apa yang Emma masak? Tidak buruk. Apa itu beri? Ia langsung tidak sedap. Jane, segala harapan terletak pada kamu. Itu benar-benar sedap. Terima kasih, Pak. Tahniah atas satu lagi kemenangan. Saya seorang chef sebenar. Hurai! Astaga! Penofrim beralih ke dalam pusingan pertama. Wow, Lismaiman melucu orang Coca-Cola dan botol besar cola ini friendly variant kita memenang cabaran ini. Baiklah, masa telah bermula. Mari kita mulakan. Baiklah. Apa? Topnya Jane ada rasa certos yang belum bekerja. Apa ini? Saya rasa saya tahu. Ini tanah liat. Pemodelan tanah liat adalah seni sebenar yang memerlukan kemahiran yang hebat. I'm Nick, lady wearing a Kuwait wearing bristle seed sing freeballer shove. Like old Jane, it's so the menuju bintar title. Halt. Wah, Emma juga melakukannya dengan baik. Bentuk tanah liat ini sudah hampir menyerupai bentuk botol. Samantha, kamu patut mempercepatkan langkah. Oh, itu menjijikkan. Baiklah, sekarang mari kita cuba buat sesuatu. Nampaknya tidak begitu sukar. Itu dia. Dan mungkin seperti itu. Apa? Hei, apa yang kamu ketawakan? Apa? Gadis-gadis memang hebat. Dan saya ada... memang tak nampak macam botol. Tidak. Baiklah, mari cuba sesuatu yang baru. Hei, apa? Itu sahaja. Oh tidak, nampaknya Samantha memutuskan untuk merosakkan kerja Jane. Kasihan Jane, begitu banyak kerja sia-sia. Ya, so Samantha, King will beli terhadap privasi dapat proski kerja orang lain karena itu. I'm Franny, based Sadik Berat. Soalnya dia sekali terima kasih dengan kamu. Samantha, tunjukkan apa yang kamu buat. Oh, sungguh keterlaluan. Pasti tidak, Jane. Tunjukkan ciptaan kamu. Tidak. Itu bukan apa yang kamu perlukan sama sekali. Kamu boleh buat lebih baik. Emma, wah, saya pasti tidak akan meletakkan karya agung kamu di galeri, tetapi kamu pasti melakukan lebih baik daripada yang lain. Tahniah, Emma, kamu adalah pemenangnya dan tentu saja hadiah yang dijanjikan kamu. Baiklah.
Oh, betapa dahaganya saya. Maaf, gadis-gadis. Saya tidak berasa ingin berkongsi hari ini. Sedap! Wah, berapa banyak buah di sana? Tapi tunggu, Ate berani untuk bikinan. Gadis-gadis perlu melukis pizza dengan buah. Wah, demi pizza yang harum seperti itu, memang patut berjuang. Sudah bersedia? Gadis-gadis, mari kita mulakan. Ayo, baiklah. Oh, betapa berjusnya oren ini. Maaf, tetapi saya tidak dapat menahan diri. Jadi ada satu lagi keping di sini. Sangat lazat. Sedap. Sedap. Ya Tuhan. Adakah itu lemon? Betapa masamnya. Wow, buah delima. Begitu manis dan berjus. Ia sungguh menakjubkan. Apa masalah dengan awak? Aku tak punya semangat stres fam serius ainspo persandingan makan buah, tapi sodas berlukis. Tapi Emma dia punya setelah mendapat idea yang sangat menarik. Wow, dia memerah jus dari buah ke dalam pinggan. Ia kelihatan seperti cat sebenar. Kiwi, oren, delima. Lihatlah warna-warna terang ini. Baiklah. Sekarang sedikit lemon untuk warna kuning. Hebat. Sekarang Emma akan dapat mengambil berus dan melukis dengan jus sama seperti dengan cut biasa. Kerja yang hebat, Emma. Wow. Kita perlu memikirkan sesuatu yang menarik dan benar-benar asli. Sudah tentu. Kita akan lakukan semuanya sekarang. Kita ambil sebiji oren dan potong menjadi kepingan nipis seperti ini. Hebat! Sekarang, kita perlukan pisang. Potong ia menjadi kepingan kecil dan kemas. Seperti itu. Saya baik-baik saja. Dan sekarang, kita perlukan anggur. Saya suka anggur. Baiklah, sudah tiba masanya untuk membuat pizza kita. Saya rasa ia kelihatan menarik dan sangat menyelerakan. Wow. Masa sudah habis. Tunjukkan kerja anda. Jadi, Samantha, apa itu? Ia tidak akan berjaya. Ia seperti kamu langsung tidak mencuba. Baiklah, siapa seterusnya? Emma. Tidak, itu bukan apa yang saya perlukan juga. Baiklah, sekarang Jane. Wah, itulah yang saya mahu lihat. Kerja yang bagus. Ini milik kamu sekarang. Saya tahu awak akan suka lukisan saya. Baiklah, sekarang masa untuk snack. Oh, pizza yang sedap. Ia sungguh luar biasa. Sangat sedap dan pizza yang besar. Oh, ya. Pada seru untuk cabaran lain. Wow, burung kakak tua yang cantik dan comel. Saya rasa mana-mana gadis akan gembira mempunyai haiwan peliharaan seperti ini, bla bla bla. Tetapi ia masih perlu diperoleh. Baiklah, semua sudah bersedia? Ayo, mari kita mulakan. Baiklah. So, dismorsir amawi, romanik kuning. Mari kita tuang pindi salsa barat. Morga macer dugas girbala. Wow. Sepertinya semua gadis serius untuk menang. Lihat Buffon Cherkapyer, Emma melaksanakan tugas. Kerja yang bagus. Apa yang kamu dapatkan di sana, Jane? Luar namanya sering ruang mencermin mata mereka. Jane merosakkan lukisannya sendiri dengan tangannya sendiri. Alangkah ngerinya. Dan apa yang patut dia lakukan sekarang? Ya, saya harap Jane dapat memperbaiki keadaan. Bersur-sur dan berlain during party perpangkriserin berkuan hingga akhir. Oh, nampaknya encik burung kakak tua telah kehilangan bulunya. Adakah Anda melihat itu? Saya harap ia tidak mengganggu peserta lain. Oh, ya, itulah yang saya maksudkan. Nampaknya kerja Samantha juga rosak. Apa? Dan tiada masa yang tinggal langsung. Jadi, mari kita mulakan dengan Jane. Ya, Tuhan. Oh, betul? Oh, ya Jane. Itu tidak baik sama sekali. Nggak sama sekali.
Oh tidak, apa yang Samantha lakukan? Satu helah yang mudah tetapi bijak. Baiklah. Baiklah, Emma, tunjukkan kepada saya apa yang awak ada di sana. Awak bergurau? Ya, sungguh teruk. Tidak, Samantha. Apa? Baiklah, itu perkara yang berbeza sama sekali. Bravo, Samantha. Burung kakak tua yang comel ini milik awak. Oh ya, terima kasih. Baiklah, di mana encik burung kakak tua yang kacak saya? Di situ dia, tak sabar nak membelai kamu. Mari sini. Aduh, apa yang kamu buat? Oh, sakitnya. Dia hampir menggigit separuh tangan saya. Wah, David menukas susukan. Nebnya guru the virtuous phone yang luar biasa. Wah, video cantiknya kasut roda yang terang. Awak bagaimana suka bermain kasut roda? Iwent Pernibet, kasut roda, kasut roda, roda. List pilihan dalam komen. Sementara cabaran baru kami bermula. Baiklah, ia sepatutnya agak mudah. Kita mulakan dengan corak mudah di sini dan di sini. Hebat. Sekarang sedikit merah di sana dan itu sahaja. Sempurna. Wah, saya rasa saya melakukan kerja yang hebat, kan? Wah, Emma akan sangat bagus. Baiklah, saya perlu cuba juga. Agak seronok. Ia tidak begitu sukar. Bunga di sini dan di sini. Gadis-gadis memang hebat. Bagaimana Samantha di sana? Nah, corak Samantha nampak mudah tetapi dia melukisnya dengan jiwa, kan? Ya, Emma dan Jane semakin hebat. Apa? Hebat. Sesuatu memberitahu saya bahawa Samantha merancang sesuatu yang kotor. Ya Tuhan. Hey, adakah dia benar-benar akan memisahkan Emma dan Jane? Wah, nampaknya rancangan Samantha. Chang Sefangs, gadis-gadis, jangan bergaduh. Kenapa bergaduh sangat? Kerana macam tiada apa-apa. Itu cuma Samantha. Kenapa kamu tak faham? Answer Marty Mia Live Mirror berikan kerja Jane. Samantha mungkin gembira dengan hasil ini. Sementara itu, Emma akan memasang roda pada kasut sukan dia. Ungkir saudara Robai tahu dah bahwa ia akan menjadi sangat hebat. Baiklah. Wah, warna yang terang. Baiklah, itu hebat. Memang hebat. Oh, pukul berapa sekarang? Oh, berhenti. Tunjukkan karya agung kamu. Gadis-gadis. Baiklah, Samantha. Tidak, saya minta maaf. Tetapi ini bukan apa yang saya perlukan sama sekali. Baiklah, sekarang Jane, apa yang boleh saya katakan? Tidak, kerja ini tidak bagus sama sekali. Tidak, jadi ini memang teruk. Baiklah, apa ini? Oh, Emma, Charlotte Warzelis Menholen Hashan yang hiat, Syapas kerja yang bagus, dan ini hadiah yang awak layak terima. Baiklah, mari kita cuba sekarang. Ia sebenarnya tidak muat. Serius? Oh, tidak.